Tayar yang lebih baik daripada Michelin? Hari ini kita review sikit apa tayar tu. Tayar ini digelarkan sebagai tayar Wet King, iaitu Raja Air. Okey, dia potong air paling best. Okey. So, hari ini kita nak review adalah tayar GT. Duduk kerusi GT, kita review tayar GT. Okey. So, inilah unboxing tayar. Biasa unboxing rim, hari ini kita unboxing tayar sebab tengok tayar dah dibalut. Okey. Okey, so guys, inilah tayar dia. Okey, GITI Control P10. Okey. Tetapi ini adalah special edition GITI Control P10 GMS. Okey, dia ada dua version. So, yang version kita nak cerita hari ini adalah GMS yang special sikit, tetapi kita cerita sikit dulu pasal P10. Okey, so GT Control P10 ini dia adalah tayar yang sama kategori dengan Michelin Prima C4. Dia boleh dibandingkan dengan Michelin Prima C4. Kenapa? Sebab tayar ini adalah king untuk semasa hujan. Okey, Michelin pun kalah. So kenapa kita cakap macam tu? Semua adalah dibuktikan review daripada luar negara. Okey, dekat sini kita boleh nampak wet braking dia, wet handling dia, aqua padding dia semua lebih baik daripada Michelin. Okey, so dia cuma kurang sikit dekat bunyi dia. Bunyi dia bukan bising, tetapi dia lagi bising sikit daripada Michelin Prima C4. Sebab dia dibandingkan dengan Michelin Prima C4, bunyi dia agak bising sikit sahaja. Okey, lain yang handling, braking, semua dia lagi baik ataupun sama dengan Michelin. Okey, so GT Control P10 ini GMS dia lagi senyap daripada P10 yang biasa. Kenapa? Dia ada sound absorber. Okey, foam ini adalah untuk menyerapkan bunyi yang bising itu daripada tayar. Okey, so dia akan buatkan experience pemanduan tu dia lebih senyap dan selesa. Okey, so kalau dia dah pasang dengan foam ini, dalam hati Wan Cina rasa ini lagi king daripada Michelin. Michelin pun tak dapat nak lawan. Okey, harga pun lebih kurang sama macam Michelin. Yang P10 dia mesti lagi murah daripada Michelin, yang ini lebih kurang sama saja dengan Michelin. Okey, itu saja untuk video kali ni. Kita nak review sikit tayar yang king bunyi dengan king air. Okey, dekat market Malaysia yang terbaru sekarang. Okey, kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.